Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 23 Ramadan. Kita sambung lagi berkenaan fiqh darah wanita. Terus kepada contoh yang ke-15. Contoh yang ke-15 ini adalah merupakan syarat terakhir bagi haid, ya. Kita telah belajar sebelum ni syarat haid itu semuanya ada 5. Yang pertama, syarat pertama berumur 9 tahun hijrah. Yang kedua, sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Yang ketiga, sebanyak-banyak haid adalah 360 jam ataupun 15 hari 15 malam. Syarat yang keempat adalah minimum suci sebelum haid adalah haid yang kedua adalah 15 hari suci. Dan ini dia pada kali ini kita syarat yang terakhir, syarat yang kelima adalah haid itu adalah bukan darah nifas. Jadi kita lihat macam mana kita nak membezakan antara darah itu sama ada dia haid ataupun nifas. Tengok pada contoh yang ke-15. Ketika wanita itu sedang mengandung ataupun hamil, keluar darah selama 5 hari. Kita ambil 1 Ramadan hingga 5 Ramadan, keluar darah 5 hari, maka ianya adalah haid, kerana belum lagi melahirkan anak. Kemudian suci selama 5 hari, iaitu daripada 6 hingga 10 Ramadan. Pada 11 Ramadan wanita tersebut melahirkan anaknya. Jadi kita lihat macam mana pelaksanaannya. Daripada 1 hingga 5 Ramadan tadi tidak haramlah dia berpuasa dan juga solat kerana adanya darah. Jadi apabila darah berhenti pada 5 Ramadan, maka pada 6 Ramadan wajiblah dia mandi, solat dan berpuasa sehinggalah 10 Ramadan. Pada 11 Ramadan, iaitu ketika apabila dia melahirkan anak, pada 11 Ramadan itu, selepas anaknya lahir keluar darah, maka daripada keluar darahnya itu, maka haramlah dia solat dan puasa kerana adanya darah, dan darah itu adalah darah nifas, kerana darah itu keluar selepas keluarnya anak. Namun pada 16 Ramadan, selepas 5 hari darah keluar, maknanya selepas 5 hari anaknya lahir, darah pun berhenti, maka pada 16 Ramadan itu wajiblah dia mandi, solat dan berpuasa. Selepas itu suci darahnya selama 15 hari. Maka apabila setelah suci darah selama 15 hari, sudah cukup syarat untuk darah yang kedua itu, darah yang keluar selepas itu adalah darah haid. Jadi selepas itu darah keluar selama 5 hari, maka ianya adalah darah haid, yang kitaran yang kedua. Maknanya 1 hingga 5 Ramadan tadi, iaitu ketika dia hamil, itu adalah darah haid kitaran pertama. Kemudian pada 11 hingga 15 Ramadan keluar lagi darah 5 hari, yang itu adalah nifas, kerana darah keluar selepas anak dilahirkan. Manakala hari yang ke-31 hingga 30, hari yang ke-31 hingga 35 keluar darah semula selepas 15 hari suci, maka ianya adalah haid kitaran yang kedua. Jadi daripada masalah ni, berapa hari yang wajib dia qada puasa adalah 10 hari, iaitu
pada 1 hingga 5 Ramadan darah haid, dan 11 hingga 15 Ramadan darah nifas. Maksudnya 10 hari dia tidak puasa, maka wajib dia qada puasa 10 hari. Darah haid yang kitaran kedua itu dia keluar selepas Ramadan. Jadi tidak ada kewajipan untuk puasa ketika itu. Manakala untuk solat pula, tidak ada solat yang perlu diqada kerana tidak ada solat yang ditinggalkan ketika istihadah. Baik, selesai dari segi masalah haid. Kita terus kepada nifas pula. Apakah syarat-syarat nifas? Syarat nifas antaranya adalah sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Jadi kita tengok contoh yang ke-16. Okay, contoh 16 ini diberikan maklumat adalah anak lahir pada 1 Syaban. Jadi selepas anak itu dilahir pada 1 Syaban, keluar darah berwarna hitam selama 40 hari, bermula 1 Syaban hingga 10 Ramadan. Namun darah itu bersambung dengan darah merah sehinggalah 30 Ramadan. Bukan, bersambung sehingga ke 5 Syawal, bermakna keluar lagi 25 hari. Maknanya tadi 40 hari darah hitam tambah 25 hari darah merah berturut-turut. Jadi dalam kes ini kita dapat lihat darah ni telah melebihi sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari. Jadi sudah pastilah dalam masalah ini adanya darah istihadah, kerana mustahil darah nifas itu lebih daripada 60 hari. Okey. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Pertama, apabila darah keluar daripada 1 Syaban itu hinggalah 30 akhirnya 30 Ramadan, tidaklah boleh dia solat kerana keluar darah nifas. Dan 1 hingga 1 Syaban hingga 30 Ramadan ini, 2 bulan ni adalah dia tidak puasa dan juga tidak sedang solat kerana masih lagi dalam tempoh 60 hari nifas, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Jadi apabila masuk saja 1 Syawal, bermakna sudah hari yang ke-61, maka sudah pasti hari yang ke-61 itu adalah istihadah. Maka wajiblah dia mandi dan solat, kerana pada 1 Syawal itu sudah habis kefarduan untuk puasa, maka tak boleh jadi puasa. Walaupun 1 Syawal tak haram berpuasa, cuma dia dah wajib solat kerana ketika itu sudah pasti ianya adalah istihadah pada hari yang ke-61 ataupun bersamaan dengan 1 Syawal. Oleh itu, macam mana dia nak kira berapa hari dia perlu qada puasa ataupun qada solat? Pertama, qada puasa sudah pastilah 30 hari Ramadan itu dia tidak berpuasa, maka wajiblah dia qada puasa selama 30 hari. Manakala untuk solatnya adalah perlu diqada selama 20 hari, iaitu daripada 11 Ramadan hingga 30 Ramadan. Selama 20 hari itu adalah
telah pun dihukum sebagai istihadah. Kerana ini berdasarkan kaedah tamyiz. Hitam, darah keluar selama 65 hari. Oleh kerana darah lebih daripada sebanyak-banyak nifas 60 hari, maka nifasnya adalah darah hitam saja, iaitu darah yang hitam 40 hari keluar. 40 hari keluar darah hitam itu adalah nifas. Manakala 25 hari darah merah itu adalah istihadah. Jadi sebab itulah solat yang ditinggalkan ketika istihadah adalah daripada 11 hingga 30 Ramadan selama 20 hari, maka 20 harilah dia kena qada solatnya. 1 hingga 5 Syawal dia sudah pun mula solat selepas dia mandi wajib. Kerana seketika itu sudah pasti lebih 60 hari barulah dia mandi wajib. Jadi tidak ada qada solat ketika itu kerana dia telah pun solat. Cuma dia perlu qada solat yang ditinggalkan ketika 11 hingga 30 Ramadan sebanyak 20 hari. Baik, itu saja. Kita sambung lagi pada masa akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.